Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wal din wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya kasihi Cik Sani, Mauda saya panggil Mauda, ibu-ibu yang dikasihi rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tajuk saya ialah anak derhaka. Kita apabila dilahirkan seorang bayi daripada umur 1 sehingga 7 tahun, kita kena layan dia seperti mana raja. Daripada lahir sampai umur 7 tahun, raja. Dia buat apa semua betul. Dia buang najis, kan? Kita kena cuci, kita kena buat macam raja. Dia menangis, kita tak boleh marah dia. Dia buat macam-macam, kita kena layan dia, sebab dia adalah raja. Daripada 8 tahun sehingga umur 14 tahun, dia ialah tawanan perang, hamba. Kita kena paksa dia daripada umur 8 sehingga 14 tahun. Sebab tu bila umurnya 7 tahun, 8 tahun, kita kena paksa anak kita ni untuk solat. Kita kena paksa dia untuk belajar. Kita kena paksa dia untuk mengaji Quran, belajar Quran. Kena paksa. Jangan layan dia seperti raja, nanti rosak. Seperti tawanan perang. Tapi bila umurnya 15 sehinggalah 21, kita kena jadikan dia sebagai sahabat, kawan yang baik. Kena bercakap dengan dia, kena selalu bersama-sama dengan dia. Bila dia bagi pandangan, kita kena dengar. Kita jadikan sahabat. Macam kakak-kakak, ibu-ibu kan, sini semua sahabat, tak ada kawan. Kalau tak ada kawan, dia duduk seorang-seorang. Sebab tu ibu-ibu kena cari mana kawan yang baik untuk kita dapat akhirat kita. Takut jadi ya laitani lam attakhiz fulanan qalilan, celaka aku di hadapan Allah, aku jadi dia kawan baik aku. Dan kalau kita semua ni tak ada kawan, sebenarnya kita dah ada kawan. Bila lahir kita, dia ada satu kawan nama dia Qarin. Qarin ni ialah jin yang lahir bersama dengan kita. Dan jin kita ni bukan Islam, kecuali jin Nabi aja, jin Nabi Islam. Dan jin kita ni selalu hasut kita supaya buat benda tak elok. Sebab tu kita kena ada pendinding diri, kena ada doa, kena ada Quran, kena ada zikir, barulah hidup kita ni akan tenang. Okay, sebagai seorang anak ni, kita tengok dalam hadis Nabi, iza mata banu Adam, bila mati anak Adam, in qata'a, akan terputus semua amalan, illa bisalas, kecuali 3 perkara. Pertama, ilmun nafi'un, ilmu yang manfaat. Yang kedua, sedekatun jariyah, sedekah, kita bagi sedekah. Yang ketiga ialah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoa. Sebab tu ibu-ibu, kakak-kakak, kita kena jadi anak yang soleh dan solehah. Di antaranya, bila mak kita dah tak ada, kita doa dia. Sebab doa ni akan sampai. Saya ada mak, 8 tahun dulu ada mak, sekarang dah meninggal lah mak saya. Mak saya ni segala-galanya. Sebab itulah Islam ni ajar kita supaya berdoa. Tambah-tambah kita berada di 10 Ramadan terakhir ni kan, doa sangat mustajab. Dan di antara doa ni, kita doa kadang-kadang tak dimakbulkan. Saya Ramadan saya pernah berdoa, saya nak cerita kat ibu-ibu, kakak-kakak sekalian kan, abang-abang. Saya berdoa dalam Ramadan 10 perkara. 9 perkara Tuhan makbul on the spot, terus dapat. Satu lagi yang belum. Tahu tak apa? Tahu tak? Si tahu? Tak tahu? Ya Allah, aku nak masuk syurga. Ingat, ada doa
yang Tuhan makbul masa hidup dunia. Ada doa Tuhan tangguh. Sebab tu kalau ibu-ibu, abang-abang, kita doa, mungkin Tuhan tak makbul on the spot. Mungkin 10 tahun akan datang. Kita doa anak kita, ya Allah, anak aku ni teruk, ya Allah, susah nak dididik, ya Allah, lembutkan hati dah. Mungkin umur 21 dia berubah. Jadi kita doa aja. Jangan tak doa. Kalau kita doa tak dimakbulkan sekarang, mungkin lepas mati, ya Allah, aku dah masuk syurga. Matilah. Mati dulu barulah Tuhan makbul. Kadang doa kita, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah. Tuhan tak makbul kan? Kenapa? Kalau Tuhan makbul, kakak-kakak semua, ibu-ibu kaya, ibu-ibu tak datang ke Malaysia. Betul tak? Sebab ada jet peribadi, ada kapal terbang. Berapa datang ke Malaysia? Kaya. Tapi Tuhan tak bagi kaya. Boleh datang jumpa kawan-kawan, kan? Boleh kerja dekat Malaysia, boleh duduk di sini, boleh tahu rintangan ujian. Sebab apa? Sebab Allah sebut, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Jika apa yang kamu suruh ni mudah bagi kamu, maksud dia tak ada ujian, maka Allah, ramai orang akan ikut Nabi, tapi penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, tribulasi. Sebab tu kadang-kadang kita diuji. Ada di kalangan kita yang sakit. Ada tak sini ibu-ibu yang sakit? Ada kan? Kalau sakit, mungkin kita belum masuk syurga lagi. Tapi bila sakit, kita sabar dengan sakit, Allah nak tempat kita dalam syurga mana yang kita nak. Dengan ujian tu. Ada di kalangan kita yang diuji dengan anak. Siapa sini yang belum kahwin? Angkat tangan. Yang belum kahwin. Oh, belum kahwin ya? Saya di kampung saya, di tempat saya ada sekolah pondok, pesantren. Ramai duda-duda. Tapi umurnya 70 ke atas. Yang pegang tongkat tu. Dia kata kalau nak, dia kata cari yang muda-muda untuk saya, dia kata. Tapi kalau kahwin seminggu mati lah. Sebab dah tua lah. Ada 70 orang. Tapi diuji dengan belum kahwin. Tak apa. Mungkin kita sabar, Allah akan jodohkan kita 10 tahun akan datang. Mungkin kita tak kahwin di dunia ni. Allah nak kahwinkan kita dengan bidadara. Kalau perempuan bidadari, kalau yang lelaki bidadara. Kahwin dekat sana, masuk syurga. Kan? Sebab tu kita diuji. Ada yang diuji dengan anak. Ada anak tak boleh dididik. Ya Allah, susahnya. Kita doa, kita sabar. Rupa-rupanya Allah dah uji kita dengan anak tu. Allah nak tempat kita dalam syurga yang pertama dah. Tapi bila diuji dengan anak, kita sabar. Allah kata, wahai Maryam, kamu diuji dengan anak, kamu sabar. Mana syurga yang kamu nak? Sila pilih. Nampak? Sebab tu kita kena sabar. Bila diuji, Allah, Nabi ajar kepada kita satu doa. Allahumma jurna fi musibati wa khlifli khairun minha. Sebab tu kalau kita, kan, kalau bolehlah ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, doa ni selalu. Saya baca doa ni. Ibu sambung boleh? Boleh ya? Ikut ya? Okey, ikut saya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nampak sangat tak puasa? Tu doa makan. Yang ni betul, yang ni betul, yang ni betul. Dia orang ikut aja. Allahumma jurna fi musibati wa khlifli khairun minha. Jika diuji dengan ujian, kita sabar, Allah ganti yang baru, yang elok. Jangan susah hati. Kan? Sebab itu Nabi Ayub kan, bila diuji dengan sakit, dia tak minta, ya Allah sembuhkan aku. Tak. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Aku diuji dengan sakit yang sangat-sangat. Dia tak minta sembuhkan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Kamu maha pengasih, maha penyayang. Dia tengok. Dia puji Allah. Kita kalau sakit, ya Allah sakit ya Allah. Bila nak sembuh ya Allah. Kan? Ya Allah tak patutlah ya Allah. Engkau uji aku. Apa salah aku ya Allah? Ingat, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang. Berdamailah dengan takdir. Berdamailah dengan takdir. Saya ada 5 orang anak. Saya berdoa 5 anak perempuan. Saya tak ada anak lelaki. Saya berdoa dalam Ramadan.
Anak isteri saya mengandung kan? Mengandung, hamil. Mengandung anak yang pertama. Pergi scan. Doktor kata, Pak Ustaz, anaknya perempuan. Seronok saya. Doktor kata, kenapa seronok sangat? Kenapa happy sangat? Sebab perempuan boleh kawan dengan maknya, ibunya. 2 tahun lepas tu mengandung pula. Scan, pergi cek, doktor kata perempuan lagi. Pak Ustaz, perempuan. Seronok saya. Kenapa? Boleh kawan dengan kakak dia. 2 tahun lepas tu, pandai saya tuan-tuan. Kata kakak, mengandung lagi. Doktor kata perempuan. Aku dah tak kata apa. 3 dah perempuan, syukur. Mengandung kali keempat, alhamdulillah, perempuan lagi. Bila orang tanyalah, Ustaz, anak berapa orang? 4 orang. Lelaki, perempuan. Perempuan semua. Ustaz lemah. Dia orang kata saya lemah tenaga batin. Saya bengang tuan-tuan. Sebab mengikut sains, kita lah yang lelaki yang menghasilkan kromosom XY. Orang perempuan dia XX. Kalau kita bagi X, dia akan dapat anak perempuan semua. Memanglah Allah yang menjadikan. Tapi kita lah daripada lelaki. Kalau kita bagi Y, kromosom tu genetik Y, dia akan dapat lelaki. Jadi siapa yang lemah? Aku lah. Jadi seterai kali kelima, alhamdulillah, perempuan juga. Saya doa di Mekah bulan Ramadan. Ya Allah, lelakilah ya Allah. Pria-pria, ya Allah, pria ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Menangis saya. Sebab tu kakak, ibu, kalau ada masalah 3 perkara. Pertama, solat 2 rakaat. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menangislah ketika berdoa. Ibu dah lama kan tak balik kampung kan? Siapa sini yang lebih 10 tahun tak balik kampung? Ada? Siapa yang 5 tahun tak balik kampung? Siapa yang duduk di sini tak balik-balik? Saya doa, ya Allah, lelaki, ya Allah, pria, ya Allah, lelaki, ya Allah. Balik-balik isteri saya mengandung. Alhamdulillah, saya tak pergi cek doktor. Saya frust. Tak nak cek. Kalau nanti saya tahu. Jadi bila saya naik motosikal kan, naik mobil, naik motosikal, isteri saya di belakang. Isteri saya mengandung. Masa bawa tu, anak saya tumbuk kan dalam, dia tumbuk. Isteri saya kata, bang, kali ini kasar lah bang. Saya kata, dulu kasar juga. Tapi perempuan juga. Sekali ini dia menendang lah. Abang, dia tendang. Dia kuat, dia agresif. Saya kata, dulu pun agresif juga. Tapi keluarnya, Assalamualaikum. Saya buat tak tahu. Akhirnya ketika hari dilahirkan, saya tak pergi tengok. Isteri saya telefon, abang. Isteri saya panggil abang. Kakak-kakak ada suami panggil abang tak? Panggil lah abang. Baru ni saya jumpa ada seorang perempuan di Mekah. Dia panggil suami dia B. Saya kata, kenapa panggil B? Dia kata, ambil daripada bahasa Inggeris, hubby. Saya kata, kenapa tak tambah ba? Faham. Yang tak gelak tak faham lah tu, lambat faham. Kalau ba jadi babi. Tapi ada seorang pakcik tu, dia panggil isteri dia, dia panggil darling. Darling. Masa dekat Madinah tu nak shopping kan, dia panggil isteri dia, darling. Saya dengar bulu ketiak saya bergoyang. Darling, umur 76, panggil darling. Saya pun tanya, pakcik, kenapa panggil darling? Dia kata, aku panggil darling lah, aku lupa bawa duit, aku nak pinjam duit. Ada seorang pakcik tu, dia panggil isteri dia lagi hebat. Dia panggil apa? Dia panggil yang. Saya pernah pergi di utara. Siapa yang pergi utara dekat Pendang, ada seorang pakcik tu, dia panggil isteri dia, dia panggil apa tau? Isteri dia jawab dekat dapur. Macam burung tak? Tapi yang ni dipanggil yang. Ingat, kita kahwin 10 tahun baru mengenali. Tahu? Kahwin 10 tahun baru mengenali.
Kahwin 10 tahun, berikutnya 20 tahun baru memahami. 30 tahun baru bersama. Baru bersama maksud dia. 40 tahun memerlukan. Sebab tu saya dah kahwin ni hampir 30 tahun lebih. Baru kita ni bersama. Tapi ada orang 40 tahun baru dia rasa macam memerlukan. Sebab tu kalau 40 tahun dia tak tahu nak buat apa dah. Kadang-kadang duduk di rumah kan, isteri tak ada, dia pening. Dia pening. Tapi orang yang 10 tahun baru nak mengenali. Sebab tu banyak orang berpisah ketika 10 tahun yang pertama. Tapi ada orang yang 40 tahun, 50 tahun pun berpisah juga. Mungkin dia tak lagi nak bersama dah. Sebab tu ketika saya doa-doa tu kan, isteri saya telefon, abang dah lahir bang. Saya pun tak tanya lelaki perempuan. Ada apa? Tolong bawa ayah saya lah, bapak saya pergi tahnik. Tahnik ni maksud dia, kita orang utara kata belah mulut, tahnik kan. Jadi ambil kurma tu, kena baca doa. Sebab tu siapa ada anak, baby, kena baca doa ni. Wa'izu. Kalau ada nama, sebut nama. Wa'izu, pegang kepala dia. Wa'izu Muhammad bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Minta jauh daripada penyakit ain. Tahu tak penyakit ain? Sebab tu bila kita ada baby kan, orang pegang. Cantiknya. Jaga. Kadang-kadang dia sebut cantik, tapi dalam hati dia, muka macam hati-hati dia jahat. Jaga tau. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita kan, dia rajin kerja. Rajinnya. Tapi dalam hati, kurang ajar punya. Itu nama penyakit ain, bahaya. Penyakit ain ni cukup bahaya. Sebab tu ada orang, dia kena penyakit ain, Allahu Akbar, tak boleh lena. Kadang-kadang diganggu. Kadang-kadang Tuhan bagi sakit yang tak boleh ada ubat. Jaga. Sebab tu doa ni kena hafal. Wa'izu bi kalimatillahi tammah, dengan kalimahmu yang sempurna aku berlindung ya Allah, dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka dan daripada mata yang mencela. Sebab tu kalau kita ada baby kan, pegang tu, kita kena baca supaya tak diganggu dengan umusibian. Umusibian ni jin. Jin ni akan kacau budak tu. Dia buat macam tu. Lepas tu budak tu menangis. Sebab tu kalau ada di kalangan ibu-ibu yang tidur kan, saya suka jadi umusibian. Kalau tidur saya buat macam ni. Saya umusibian dia kata, jangan tidur. Umusibian dia buat gitu lah. Kalau baby tu kan tidur, dia buat budak tu menangis. Kita baca doa ni. Wa'izu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kemudian ambil dah buah kurma tu, kunyah. Kalau boleh yang kunyah tu gigi kena gosok lah. Ini gigi pun tak gosok. Bagi makan anak kita lagi menangis panjang kan. Bagan atau ambil tu masukkan dalam mulutnya. Tu nama tahnik. Isteri saya telefon lah, bawalah ayah tahnik. Ayah saya sampai, ayah saya tanya, Khairi, saya lah nama Khairi. Laki ke perempuan? Tak tahu. Ayah tengok. Dia kata nak baca doa apa ni? U'izuki ke? U'izuka. Kalau Zuki perempuan. Kalau Zuka lelaki. Sebab tak ada nama lagi. Ayah baca lah. Dia pun buka penutup kan. Dia buka-buka. Khairi! Ada apa ayah? Angry Bird. Maksud dia lelaki lah tu. Rupanya saya doa dalam Ramadan, minta lelaki pria dapat anak lelaki seorang. Lepas tu ayah saya kata, Khairi lelaki. Saya pun tengok-tengok, alhamdulillah ada Angry Bird. Saya pun angkat takbir, saya sujud. Saya syukur sangat-sangat. Tengok, doa dalam Ramadan. Sebab tu dalam hidup kita ni macam-macam semua doa. Kita nak tidur, Allahumma bismika wa ahyatu amut. Kan? Tapi ada satu doa panjang. Siapa baca doa ni, kalau dia mati esok pagi, mati fitrah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Siapa baca doa ni mati esok pagi fitrah. Saya dapat ni ketika seorang Indonesia. Dia ni saya panggil dia Bungman ni mati pada pagi subuh.
Isteri dia telefon, Pak Ustaz, boleh datang ke rumah? Saya tak ada apa? Ibu, Bung Man dah meninggal. Ya Allah, kenapa meninggal? Tak tahulah Ustaz. Saya pergi tengok, ya Allah, Bung Man ni mati dalam keadaan pakai serban, pakai jubah. Rumah dia kan datang ke Malaysia, tak ada permit. Jadi bila tak ada permit, tak boleh bawa balik ke Indonesia. Jadi ibu ni kata, Pak Ustaz, tolonglah ke bumi suami saya, Pak Ustaz. Kami tak ada permit, Pak Ustaz. Itu macam mana? Ke bumi aja. Saya pun macam mana ni? Rumahnya kecil aja, 40 kali 40. Sama dengan saya, tuan-tuan. Kakak-kakak, ibu-ibu saya orang susah. Rumah saya 40 kali 40 aja. Situlah tempat tidur kami, situlah tempat tidur ibu dan ayah kami. Situlah tempat makan. Tapi hairannya, bapak saya dalam 40 kali 40, setiap tahun keluar seorang. 6 orang semuanya. Saya pun tak pernah tengok bapak saya projek. Tiba-tiba mengandung aja, mak saya mengandung. Rumahnya 40 kali 40. Dan saya pun sama, rumah saya susah. Macam itulah. Saya kalau pergi sekolah, masa umur saya 7 tahun pergi sekolah, tak ada duit. Jalan kaki 11 kilometer. Ayah saya bagi 5 sen aja untuk tambang naik bas. Kalau saya pergi beli aiskrim, saya jalan kaki lah balik. Bila nak balik tu, saya akan lalu kebun-kebun Cina. Kebun Cina ni tanam sayur. Saya lapar, susah. Saya masuk dalam kebun tu, saya curi timun tu. Saya curi timun makan dalam kebun. Bila saya dah dewasa sekarang ni, saya ingat balik, ya Allah, aku pernah masuk kebun Cina tu. Aku curi timun. Saya pergi jumpa Cina tu lah. Rupanya Cina tu dah mati dah. Saya tengok anak dia, cucu dia dah. Saya pun tanya, Hayya, lu pun latuk mana? Wah punya latuk sudah mati yo. Hayya, masa lu punya latuk ada? Wah kecil-kecil, wah masuk ini kebun, wah culio, ini timun no. So, dia kata, Pak, bukan lu saja curi, ramai orang curi. Rupanya ramai lagi orang curi. Wah punya latuk sudah halal. Alhamdulillah, nasi halal. Tak tahulah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu susah. Rupanya rumah Bung Man ni 40 kali 40 aja. Bung Man ni terbaring di atas lantai aja. Saya pergi tengok apa nak buat ibu. Pak Ustaz tolong kebumikan jenazah, mandikan jenazah. Saya pun mandilah. Habis mandi letak, ketika nak dikapan, air penuh ni, air. Saya kata mungkin saya lupa. Saya pun ambil kapas, saya lap. Bila dah lap, tengok berpeluh lagi di antara orang yang mati. Husnul Khatimah. Jangan silap tulis Jangan K jadi Husnul Khatimah. Tak betul ejaannya. Mesti Husnul Khatimah ish. Di antaranya berpeluh wajahnya. Di antaranya lagi senyum wajahnya. Di antara lagi Allah mudahkan ketika ke buminya. Jadi saya tengok, ya Allah, saya kata ni bukan air ni peluh. Saya pun ambil, saya lap. Bila dah habis, saya panggil ibu-ibu, mari kalau nak cium. Boleh ya, kalau suami kita meninggal, kita boleh cium dahinya. Cium sikit ajalah, jangan pula pergi cium mulut tak. Kan? Boleh tak? Boleh. Yang batal wuduk kita. Bapaknya yang suaminya tak batal. Jangan kata, oh mayat tu dah batal wuduk. Tak. Dia bukan nak semayang lagi dalam kubur. Tak ada dah. Yang batal kita. Jadi boleh cium. Dia cium, dia menangis. Lepas tu saya pun, macam mana nak pergi ke kubur ni? Tiba-tiba ada satu van berhenti. Pak Ustaz, kenapa Bung Man di rumahnya ramai orang? Saya kata Bung Man dah meninggal. Tak apa Pak Ustaz, angkat jenazahnya, letak atas van saya. Kita bawa pergi masjid. Kami semayang 5 orang aja. Habis semayang, kubur dah gali, masukkan kubur, baca talqin, kemudian balik. Saya jumpa ibunya. Ibu, apa amalan Bung Man? Amalan apa Pak Ustaz? Apa amalannya? Dia mati sebaik kematian. Dia pergi ambil dalam kereta, ada kereta buruk. Ambil dalam kereta tu ada satu naskah Al-Quran. Bung Man ni baca tiap-tiap hari Quran tu sehingga hancur. Kemudian dijahit dengan tali. Dijahit di tali ni. Quran tu tebal ini. Dia hancur lah. Dia jahit dengan tali. Tali mengail tu. Jahit. Kita duduk di sini, umur kita hampir dekat 40 dah. Quran tak pernah baca lagi. Ada di kalangan kita tak boleh baca Quran. Sedih ya.
Ni sampai hancur. Kemudian dia keluarkan sehelai kertas. Dia kata, Bung Man selalu sebelum tidur baca ni. Doa ni. Doa ni lah yang saya baca tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu, sampai akhir. Saya balik cari dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, siapa baca doa ni, dia mati esok pagi, mati fitrah. Saya kata lagi, apa amalan Bung Man? Bung Man ni selalu tanam sayur. Apa tu kan yang pakurawan sini panggil pakurawan. Orang Indonesia panggil apa ya? Yang pakurawan tu. Tahu tak pakurawan? Ini orang Malaysia pun tak tahu pakurawan ni. Apa gancor. Tahu tak gencor? Tahu tak sayur tu? Sayur yang bila dah kita pergi mendang kan, pergi sawah, akhirnya bila dah ambil sawah, maka gencor tu naik. Pokok tu macam tu, warna hijau. Oh, sedap tuan-tuan buat sayur. Tahu tak pokok apa? Pakurawan. Pakurawan tu orang Malaysia, tapi orang Indo dia panggil lain. Lantaklah, mampus pun. Dia tanam tu pokok tu. Orang datang nak beli, dia ambil, dia sedekah. Dia bagi free aja. Orang datang nak beli, dia bagi. Rupanya dia suka sedekah. Lagi. Ustaz, hidup dia Ustaz selalu pergi surau Ustaz. Ingat al-mar'u, seseorang yamut, akan mati ala ma yuhibbun, di atas apa yang dia suka. Kalau ibu-ibu suka majlis ilmu, ibu akan mati dalam majlis ilmu. Sekarang pun dah ada yang dah mati dah. Tidur. Ibu suka baca Quran, ibu akan mati dengan bacaan Quran. Kita akan mati dengan apa yang kita suka. Rupanya dia suka tuan-tuan pergi masjid, balik solat subuh, dia jatuh. Isteri dia, ibu tu, riba. Isteri dia riba atas. Tiba-tiba dia memandang, Allah, dia mati atas riba isteri dia. Dalam keadaan pakai serban, pakai jubah, lepas solat subuh. Sebab tu ibu-ibu kata Sufyan As-Sawri, iza wada'a arajulu, apabila sampai seseorang umurnya 40 ala khuluqin, di atas perangai akhlak yang sama. Maksudnya akhlak yang buruk. Solat tak cukup lagi, puasa pun tinggal, kan, buat benda tak elok, ala khuluqin, umur 40 dah, perangai yang sama, lam yatakhayyar anhu hatal maut, Allah akan kekalkan perangai akhlak itu sampai mati. Siapa di sini yang umurnya 40, 50? Cuba angkat tangan. 40, 50. Siapa 30, 40? 30, 40. Siapa 20, 30? Siapa 60? Mati habis dah tuan-tuan, mati habis dah. Kalau dah umur 40, majoriti ni 30, 40 kan. 30, 40 ke atas sikit, ubahlah diri, lam yataghayyar anhu hatta al-maut. Allah akan kekal perangai tu. Duk tengok benda tak elok, duk buat benda tak elok, kadang-kadang duduk depan TikTok kan. Allah akan kekal, nanti nak mati pun malaikat maut datang. Jaga. Ibu-ibu kan, jangan buat perangai yang tak elok. Berubahlah. 40 dah kita. Saya 57. Kawan saya semua sakit. Kan? Ada yang masih ada lah, masih hidup tu, semua sakit-sakit semua. Kan? Yang ada tu baru ni saya panggil buat perjumpaan. Sebab nak sambut apa? Alumni apa? Hari raya lah. Panggil lah. 8 orang dah meninggal. Yang ada tu, saya tanyalah, Usop, dia orang kerja sawah aja. Usop ada pandangan? Pandangan nata pun tak ada lah. Gigi pun tak ada. Dia banyakkan tak ada gigi. Tanya tu, nama seorang tu Mahathir. Tinggal satu. Gigi tu habat ambil rokok, letak aja. Tu pun goyang. Saya kata Mahathir, cabutlah gigi tu. Dia kata kalau cabut, nanti susah mau gigit rokoknya. Yang lain ada seorang tu nama Zaitun. Masa sekolah dulu, cantik lah. Cutting ni 36, pinggang 26, punggung 36. Baru ni datang 82 daripada atas ke bawah. Dia duduk. Tun, ada cadangan. Nak cakap pun penat.
Semua dah tua-tua. Saya pun tanyalah, ada sakit tak? Semua ada sakit. Semua ada sakit. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, semua ada. Dia orang tanya, Ustaz, tak ada sakit ke? Saya Alhamdulillah tak ada. Kenapa tak ada? Tak pernah pergi cek doktor. Kalau cek, tahu ada sakit. Jadi tak payah cek. Dia tengok mati aja. Kan? Saya dah bagi tahu tadi, sambung tadi. Rupa-rupanya kita ni kalau tak ada perubahan pada diri, rugi kita. Sebab tu Ramadan ni, sudahlah ibu. Kalau belum baca Quran, bacalah. Kalau tak boleh baca, belajar. Takut mati dengan apa yang ada sekarang. Sebab tu saya, Alhamdulillah, doa dalam Ramadan ni. Ambil pada doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Jadi doa lah. Tengok, dia ajarkan. Doa nak tidur ada. Doa masuk jamban. Masuk tandas. Masuk WC. Ada tak doa? Ibu-ibu enggak doa. Entah tak? Ibu doa tak masuk WC? Doa kan? Apa? Doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Semua ada doa. Kita nak makan. Ada doa kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semua ada doa. Islam ni hebat tau. Bila kita buat kerja apa saja dengan doa, semua tu dianggap pahala. Sebab kita pergi UK, kita gunakan pound sterling. Kita pergi Amerika, kita gunakan dolar. Kita pergi Jepun, gunakan yen. Kita pergi Indonesia, gunakan rupiah kan? Kita nak pergi akhirat, kita tak boleh guna rupiah. Kita tak boleh guna ringgit. Kita guna pahala. Jadi buatlah dalam hidup kita ni sebanyak-banyak pahala yang kita nak. Jangan kata saya kerja kilang Pak Ustaz. Apa pahalanya? Ibu kerja, ibu hantar duit dekat mak, pahala. Semua ambil di akhirat. Ibu dah kerja baik-baik, Alhamdulillah, pukul 8, datang pukul 7.45. Sekarang pakai thumbprint, kan? Ibu tak tipu, bukan bagi ibu yang lain thumbprint. Jangan tipu, kerja elok-elok, niat kerja, semua pahala. Daripada masuk sampai balik. Lepas tu pula duduk dalam program ni, semua ni pahala ni. Kalau masuk syurga, ibu masuk dulu. Ni kita semua masuk dulu ni. Saya Pak Ustaz belum tentu lagi. Tengok ibu masuk dulu. Kalau ibu masuk dulu, cari Pak Ustaz ya. Mana Pak Ustaz yang cakap pandai tu? Tak masuk-masuk lagi. Tapi kalau saya masuk dulu, saya akan cari yang ibu lah. Tapi yang ibu yang tidur, saya tak cari. Sebab dia tidur. Ni, doa makan ada, doa tidur ada, doa pergi tandas ada, doa bersama dengan suami pun ada. Allahumma jadi syaitan, wajni syaitan, ma razaqana. Semua ada. Tuan-tuan, tapi kita tak doa Ramadan ni. Ibu doalah, ya Allah. Jangan doa macam ni. Ya Allah, macam semalam dah ya Allah. Jangan. Doa. Kalau kita doa tak makbul sekarang, tak apa. Mungkin makbul 10 tahun akan datang. Mungkin dalam syurga. Kalau tak boleh doa kita tak makbul, gunakan ini. Jangan jadi anak derhaka. Doalah melalui ibu kita. Saya ada ibu 8 tahun dulu. Saya jumpa ibu saya. Kalau saya pergi rumah, apa yang saya ada saya akan bagi. Kalau ada 200, saya ambil 200 tu. Mak, ibu, kakak, kita kalau ada ibu ayah, bagilah. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Ibu hantar RM200 dekat ibu kita di Marang, kan, di Riau. Tanda ingat. Kita bagi RM2,000. Tanda kita ada. Saya pergi rumah mak saya. Mak, nak balik dah. Saya pun ambil duit. Saya ada 200 saja. Tapi 200 tu dah saya bagi. Mak nak, mak? Mak saya tengok, ni tak ada duit ni. Ada, mak. Mulut sebut ada, dalam hati tak ada apa, mak. Oh. Yang tu ada. Mak ambil lah. Mak beli beras, mak beli gula, mak beli. Mak ambil. Mak jangan lupa doa saya. Sebab tu doa seorang ibu mustajab. Ni, tambah-tambah Ramadan. Siapa ada anak, doa yang elok-elok. Jangan doa yang tak elok. Ya Allah, anakku ni teruk, ya Allah. Matikan dia. Jadi dia teruk, ya Allah. Kan? Bagi dia aksiden. Jangan. Doa yang elok. Ya Allah, anakku, buka hidayah untuk dia. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Jadi ibu saya,
Saya kata, mak, doa mak. Dia pun angkat tangan. Ya Allah, bagilah anak aku murah rezeki. Nampak? Ya Allah, bagilah anak aku murah rezeki. Saya pun amin. Dia pegang duit. Saya ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga. Saya pun tengok, ambil juga. Saya pun ada 200 saja. Rupa-rupanya bila mak saya murah rezeki doa untuk saya, 4 jam saja. Ada orang telefon daripada Teluk Intan. Ustaz, boleh datang ke Teluk Intan? Ya. Ada apa? Ganti penceramah tak boleh datang. Namanya Datuk Harun Din. Saya kata bolehlah. Saya pun tanya isteri saya, ada duit tak? Adalah untuk tambang, untuk bubuh minyak dengan tol. Jadi pergilah sampai Teluk Intan. Saya kena ganti Datuk Harun Din. Sebelah saya ahli forum Datuk Dr. Zulkifli. Sebelah lagi Datuk Abu Hassan Din. Saya Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Menggigil saya. Sebab ni penceramah hebat-hebat ni. Saya pula suka buat lawak. Dr. Zulkifli, mana ada lawak? Kita bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan yang dikasihi. Jadi kalau tuan-tuan nak lena, panggillah dia. Buat live kan mampu aku. Tarik balik yang berhormat, tarik balik. Sebelah lagi Datuk Abu Hassan Din. Datuk Abu Hassan Din, kalau tak betul dia hantam terus. Pernah Ustaz Hasilin, kawan saya sekarang ni tak apa sihat. Dia suka menyanyi. Bila dia menyanyi, hamko hamise curalo. No, Datuk Abu Hassan. Kalau nak menyanyi, masuk kilauan emas. Dia kata. Masuk kalau nak buat lawak, masuk maharaja lawak. Dia hantam. Jadi saya, ya Allah, macam mana ni? Saya suka lawak-lawak kan. Jadi, macam mana? Jadi saya buat macam pensyarah universiti. Tak ada lawak. Semua. Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, fakta-fakta. Bila sebut fakta, Dr. Zulkifli, Datuk Abu Hassan, ni saya dah ceramah hampir 40 minit. Saya cerita fakta-fakta. Ibu hangguk pun tidak. Hangguklah sikit. Semangat bagi penceramah. Saya PhD psikologi. Kalau tak percaya, ibu duduk di depan, saya duduk di bawah. Ibu ceramah, saya buat macam ni. Balik awal tu. Jam, tak boleh ceramah. Hangguklah sikit, walaupun tak faham. Bagi reaksi kan. Macam itulah kalau kita bercakap dengan suami kan. Kita bercakap dengan suami. Suami hangguk. Okey kan? Cuba suami tak hangguk. Jamo. Kita tak boleh nak cakap. Jadi, saya pun fakta semua hangguk. Saya tengok, round pertama dah boleh dah. Okay, orang dah boleh dah. Saya round kedua, saya buat lawak. Bila buat lawak Dr. Zulkifli, dia gelak macam bakar jenazah pun. Ni, saya ceramah ni 40 minit dah. Saya buat lawak daripada awal sampai sekarang. Ibu-ibu tak gelak pun. Tak ada perasaan nak mati ya ni, ibu-ibu ni. Gelaklah sikit. Kerana bila kita senyum, kita gelak, kita hanya menggunakan 14 saja urat saraf. Jadi cepat, mudah. Tapi kalau kita buat macam ni, kita telah menggunakan 70 urat saraf. Tu yang jadi cepat tua. Jadi senyum cepat kan? Senyum. Senyum. Banyak kerja, senyum. Ibu, banyak kerja ayam. 14 saja. Saya 57. Cik Sani 60. Siapa tua? Tapi lebih kurang sama. Kita senyum selalu kan? Nampak muda. Ibu senyum banyak. Sebab tu Nabi kata absus salam. Selalulah senyum dengan bagi salam. Wa at'imu ta'am, bagi orang makan. Silu arham, sambung silaturahim. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Bangunlah malam ketika orang lain tidur. Tadkhulul jannatu bisalam. Dia akan masuk surga dengan sejahtera. Ni senyum aja boleh masuk surga. Ibu, senyum ibu. Hai! Apa senyum? Lagi tak senyum. Jadi saya 4 jam alhamdulillah dah habis forum kan. Dr. Zulkifli kata, "Ustaz." Dia cakap dengan ustaz. Orang ustaz. Nanti kita forum lagi ya. Saya dalam hati enggak mau forum dengan. Balik-balik diberinya sampul. Sampul tu lah amplop kan. Diberi amplop. Saya pun baliklah, letaklah atas meja. Hari tu pergi sekolah. Habis perhimpunan, ada tempat, ada kantin lah makan. Saya pun, mama, mi goreng 1. Dalam hati, mi goreng apa? Duit mana ada?
Envelopnya saya tinggal di rumah. Mama, cancel. Kenapa Pak Ustaz? Hari ini hari Isnin, saya puasa. Puasa apa? Tak ada duit. Tinggal duit tak ada. Saya pun teringat, ya Allah, 2,5. Pergi balik rumah, buka envelope. Buka-buka bagi kat mak 200. Dalam envelope tu ada berapa? Ada berapa ibu? Ada 4,000. Pagi ni jangan kurang daripada 4,000 lah. Psikologi pandai-pandai kan. Tak apa, saya tak kisah. Tak bagi, saya tunggu. Tapi dia beritahu kata, tengok, doa mak mustajab, rezeki murah. Sebab tu ibu-ibu, kalau ada ibu di kampung, telefon. Ada di kalangan kita, dah 16 hari, dah 17 hari Ramadan. Tak telefon lagi, mak. Sedihnya. Kan? Sedih. Ada di kalangan kita, dah 10 tahun duduk di sini. Ibu telefon berkali-kali. Kita hantar mesej, ibu sibuk bu. Masya Allah. Sibuk macam mana? Sehingga ibu hantar mesej, sibuk macam mana kak? Telefon lah. Ni saya total lah. Saya ada ayah. Ayah saya garang. Garang ni masuk dia. Garang ni apa? Garang tak? Garang. Kalau orang Indo kata apa? Kalau orang Kelantan kata baking. Garang. Ayah saya garang. Benda yang betul garang. Tak solat, tak puasa, hisap rokok garang. Saya kan masa tu umur 11 tahun, saya ceritalah. 11 tahun. Saya di rumah saya belakang tu ada sungai. Sungai inilah yang boleh saya berenang, belajar berenang. Saya bagi tahu kawan-kawan, jom kita mandi sungai. Kawan saya tak pandai berenang, 30 orang. Jadi bila sampai di sungai tu, kami masa tu kan, kami susah. Saya masuk universiti baju 2 helai aja. Seluar 2 helai. Masuk universiti. Baju putih, seluar hitam. Splendor tak pernah pakai. Tapi hari ni pakailah hari ni. Susah. Masa tu umur 11 tahun, tak pakailah. Swimming without terang. Tak pakai apa. Saya pandai berenang, saya akan naik pokok yang tinggi tu, saya akan terjun daripada pokok di atas tu. Saya akan terjun macam pandalela renong. Pusing. Tum. Bila pusing agak-agak, apa yang pusing? Teruk betul lah ibu-ibu ni. Semuanya otak 18SX. Kan? Ni, pum. Bila saya terjun, kawan saya tak pandai berenang, semua terjun. Semua terjun dalam sungai. Sungai itu dalam airnya. Bila terjun, semua hilang. Saya angkat kepala. Kenapa terjun? Nanti kalau lemas, siapa nak selamat? 30 orang. Saya angkat kepala, dia orang terjun kerana bapak saya sudah ada di tebing. Bapak saya duduk tunggu dengan wire telefon. Wire besar ni. Duduk di belakang. Naik! Saya tak akan tunggu panggilan kedua. Ada di kalangan kita, ibu telefon berkali-kali tak angkat. Saya tak akan tunggu panggilan kedua. Saya beritahu anak saya, jangan tunggu panggilan ketiga. Mungkin panggilan ketiga tu kalau tak angkat, orang telefon, rupanya saya aksiden dah meninggal. Orang tu nak bagi tahu, Abdullah Khairi bapak ke? Ya, dia dah tak ada. Sebab tu saya beritahu anak saya, jangan tunggu panggilan ketiga, angkatlah telefon. Sebab tu ada di kalangan kita kan, ibu telefon banyak kali, anak tak angkat, betul tak? Anak ingat kita menyusahkan, bila telefon kita ni menyusahkan anak kita, betul tak? Bagi tahu ke anak, jangan tunggu panggilan yang ketiga wahai anakku. Takut tengok-tengok kemalangan ketika balik ibu dah meninggal. Ni ingat kepada anak-anak. Saya Khairi, naik! Bila naik, kawan-kawan saya naik, lari macam penguin. Saya naik, saya takkan lari. Swimming without trunk. Saya hanya tahan punggung saya. Dia rotan. Syap! Bila tak, keluar kulit. Wahai telefon ibu, sakit jangan tanya bu. Ibu nak ke? Saya rotan ibu dengan wahai telefon. Kena tu terkeluar kulit. Ayah, dia bagi lagi. Pap! Dia letak satu, letak dua. Sebab dia lipat. Kena, pap! 2, 4. Ayah sakit, ayah sakit. Dia bagi lagi. Pap! 6. Ni. Punggung saya dah tak ada kulit. Balik. Saya lari balik.
Berdarah ni, ya Allah sakit jangan tanya. Swimming without terang. Tak pakai apa baju. Balik-balik. Sampai mak tunggu. Kenapa tu? Ayah rotan. Berapa dia bagi? 3. Mari aku tambah 2. Mak dulu kena 3 nak tambah 2. Tu anak jadi manusia. Mak sekarang kena cubit dengan guru. Telefon lawyer. Saman cikgu. Tu anak tak jadi manusia. Lebihkan anak, tuan-tuan, untuk mendidik tidak. Rupa-rupanya ayah saya rotan bukan kerana mandi sungai, kerana tak solat asar. Maghrib nak masuk dah. Tu yang kena rotan tu. Jadi yang rotan tu ayah, yang kena saya. Yang pujuk siapa? Yang pujuk ibu kan. Khairi, mari mak suap. Mak suap makan. Cara mau bagi dengan wayar telefon nak suap. Mak saya ni akan suap saya. Tak mau. Dalam tak mau saya duduk di sebelah. Mak saya gaul nasi. Dia suap. Saya rindu suapan tu tuan kakak-kakak. Dah 8 tahun. Selalunya mak saya makan. Saya kata mak sedap mak. Dia ambil, dia suap. Kadang-kadang saya balik 5 hari lewat. Mak saya buat ketupat, simpan kat saya. Kalau saya balik tinggalkan rumah mak saya akan tunggu sehinggalah lampu kereta tu yang merah tu hilang. Bila hilang baru mak saya masuk. Saya rindu tuan-tuan. Tak ada dah orang tunggu hari raya. Bila saya balik tuan-tuan sekarang ni nak balik raya ni, rumah tu ada. Masuk dalam rumah, bilik tu ada. Masuk dalam bilik, katil tu ada. Tapi orang atas katil tu dah tak ada. Ibu ingat ibu kita duduk jauh, mungkin di sini di Malaysia. Ibu balik nanti, ibu akan tengok rumah ada, bilik ada, tapi orang atas katil dah tak ada. Sementara mereka masih ada telefon lah. Jangan jadi anak derhaka. Minta maaf, sedih sikit. Sebab Abang Sani pun bagi, Cik Sani bagi tajuk anak derhaka. Buat macam mana kan? Dia sedih sikit lah. Ni, saya tengok-tengok kan bila macam tu. Habis-habis semua, ibu saya kata apa? Khairi, dah makan, solat, pergi tidur. Rumah saya 40 kali 40 aja. Tingkap pun tak ada. Saya nak tidur, melentang tak boleh sebab sakit. Kan berdenyut, kena rotan, denyut, nyut. Berdenyut, bukan kemut lain. Denyut. Sakit ibu, sakit kakak. Jadi saya tidur menerap. Kain tak boleh gulung. Jadi saya letak aja sebab sakit. Darahnya keluar, airnya keluar, air bisa. Ketika saya tidur tak boleh lena, ayah saya datang pijak, papan dia bunyi. Papan tu, ayah saya masuk, pegang botol minyak angin, botol ubat. Dia pegang pula pelita. Dia masuk, dia ingat saya lena, dia duduk sebelah. Kemudian dia angkat kain yang tutup punggung saya. Dia tengok-tengok, ni tak ada kulit dah, keluar darah. Dia pun celup dalam minyak angin, dia sapu. Dia kata, ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Ada di kalangan kita, duduk di sini bertahun-tahun, anak ada di sana. Kita tak pernah tanya kabar pun. Kadang-kadang anak kita kan, minta maaf hari raya. Kita tak maafkan dia. Udah dahsyatnya ibu ni. Dahsyatnya seorang bapa, maafkan. Ni, dia sapu, dia kata, ya Allah, aku buat zalim ke anak aku. Dia menangis. Bila dia menangis, saya pun sedar. Saya pun tengok. Oh, balun aku nangis ya. Aku ni sakit ni, jangan tanya dah. Rupa-rupanya habis dia sapu, dia tutup, terus dia berdiri. Ketika berdiri dia angkat takbir Allah, terus dia sujud. Ketika sujud dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan aku, anak aku penyejuk mata, ya Allah. Jadikan anak aku seorang pemimpin. Kerana doa ayah saya 11 tahun tu, umur saya. Sekarang saya jadi manusia. Sebab tu ibu, abang, doa Ramadan ini. Jangan jadi anak durhaka. Jangan jadi ibu, jadi suami. Jangan jadi isteri yang durhaka. Ramadan, doa. Ya Allah, jadi aku orang yang salihah, ya Allah. Jadi aku orang yang salih. Anak-anak aku doa banyak-banyak. Sebab apa? Mustajab ni, dibuka pintu hijab. Rupa-rupanya saya ceramah tu dia orang rekod dalam YouTube. Masukkan, bapak saya tengok YouTube. Pagi tu saya balik, bapak saya tunggu depan pintu. Rumah dia dengan rumah saya dekat-dekatnya. Dia tengok-tengok saya keluar kereta. Khairi, saya tak akan tunggu panggilan kedua.
Walaupun umur saya 57 sekarang. Saya meluru dekat bapak saya. Ayah, ada apa ayah? Dia pegang tangan. Saya cium tangan dia, dia peluk saya. Dia kata apa? Dia cakap utara. Hang ceramah, hang cerita no. Aku rotan hang. Maafkan ayah, dia kata. Kemudian dia peluk saya. Saya kata apa? Ayah, kerana rotan ayah lah saya jadi manusia. Tak tahulah saya nak jadi apa. Ayah, terima kasih ayah. Menangis ayah saya. Wahai ibu, siapa yang masih ada ibu dan ayah? Cuba angkat tangan. Telefonlah malam ni, tanya kabar. Jangan jadi anak derhaka. Kurang-kurangnya kita mengubat rindu dia Ramadan ni. Kurang-kurangnya kita merubat rindu dia untuk sambut raya ni. InsyaAllah, semoga ada kebaikan di atas ceramah saya pada hari ini. Saya mohon maaf lah bagi ibu-ibu menangis pula. Cik Sani ya, bagi tajuk anak derhaka. Lain kali bagi tajuk lain. Jadi insyaAllah, semoga ada kebaikan. Saya mohon maaf lah, tersilap dan salah. Kita jumpa lagi, 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak semua bye-bye yang ada di sini. I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.